untuk memahami Diberikan kadar-kadar itu. ketakjuban kuasa Kejadian. Allah, kejadian Allah tu. Dia kejadian Allah perlukan jadi itu. ilmu-ilmu matematik tu. Makhluk yang Allah jadikan itu, setiap satu benda ada kadar-kadar dia. Macam darah, over pressure burst, under pressure collapse, faint, jatuh, pengsan. Jadi kadar darah pun kena penting. Ada calculation dia kan. Ada calculation dia. Kadar. Lepas tu dia kena imbang. Kan, mauzan dia punya keimbangan. Setiap benda yang dijadi oleh Allah SWT ni semua mathematics. Jadi kat situ dia boleh faham. Bagus kalau dia ada tu. So kita bagilah ilmu matematik kepada dia. Ini kemahiran hidup. So these are the three things, 3 perkara ni kita kena tumpu dalam pendidikan kita. Bersungguh-sungguh. Dan semua ni berkonsepkan adik lah. Dia kena ada disiplin tu. Disiplin ni perlukan ilmu. Sebab ilmu meletakkan, tahu tempat benda tu. Kemudian dia letakkan tempat tu, dia bekerja untuk letak tempat tu. Itulah dia panggil adab. Dia amal, right action. So sebab tu kita punya konsep pendidikan adalah taklim lah. Nak mencapai semua ni, ujung dia adalah berkonsepkan taklim. This is what kita offer lah selama ni. Dan akhirnya manusia itu sendiri, tujuan pendidikan tu adalah untuk melahirkan manusia yang beradab lah. Beradab. Sebab dia ada ilmu, maknanya dia tahu tempat, dan dia juga beramal. Dalam adab tu dia dua-dua perkataan. Mengetahui ilmu dan mengamalkan. Ilmu dan amal ada dalam adab tu. Jadi yang ini itu yang kita kena offer pada orang lah. Dan ibu bapa kena fikir benda ni. It's not just about datang sekolah, lepas periksa, hantar anak terus macam okey habislah. Hantar nak pergi sekolah. Selesai. Kita tak tahu apa yang diajar, siapa gurunya, macam mana bentuk pendidikannya. Jadi alhamdulillah kita di sini kita ada orang khas-khas. Orang yang khas kita khas kan. Macam kamu balik minta kamu sungguh-sungguh. Ajar matematik, sains, bahasa. Balik pun ajar pemikiran. Kita ada Ustaz Johari yang ada syahadah bagi baca Quran betul-betul. Ada ajar fiqh, tauhid, Ustaz Musa. Orang yang ada turas, orang ada latar belakang ilmu yang turus, ilmu warisan yang benar-benar mengambil daripada kitab yang diturunkan. Itu kita ada benar-benar orang-orang yang mengajar benda tu. Jadi bila ini dapat dicapai, insya-Allah. Ya, saya pun setuju dengan apa yang Walid kongsikan lah. Memang itulah cabaran dan pendidikan yang ada ini disebabkan pengaruh daripada pendidikan moden barat kan. Bentuknya begitu. Dan saya selalu, kalau student tanya kan, macam mana kita nak tengok negara ni kita di 10 tahun akan datang, saya selalu bagi satu analogi. Kita tengok negara barat macam mana dia sekarang. Macam tu lah kita. Macam tu lah kita. Sebab kita ekor dia. Sebab kita ekor dia. Dari kita boleh cakap dari sudut ekonomi, dari segi politik, dari segi sosial, dari segi bentuk fikir, hiburan pun kita ekor dia. Kita ekor. Jadi sport. Mak Saleh buat pickleball, kita pickleball juga. Semua dia buat. Kita punya, kita tak boleh buat kita punya sendiri. Jadi akhirnya berkulitkan Melayu, beragamakan Islam, tapi pandangan hidup berorientasikan orang putih, orang barat. Sekular barat. Jadi itu satu benda yang kita kena sama-sama fikirkan, dan kita kena bersama-sama lah, ibu bapa, masyarakat, anak-anak kena didedahkan dengan betul tentang apa yang patut diberikan kepada anak-anak dan pelajar-pelajar lah. InsyaAllah. Terima kasih oleh atas perkongsian diberikan. Sama-sama, insyaAllah.